asbab an-nuzul merujuk kepada sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat Al-Quran seperti peristiwa, keadaan atau soalan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Memahami asbab an-nuzul adalah kunci untuk mendalami makna Al-Quran dengan lebih mendalam. Sekarang mari kita mempelajari faedah mengetahui asbab an-nuzul beserta contoh-contohnya. Yang pertama, membantu mentafsir ayat Al-Quran dengan tepat. Mengetahui asbab an-nuzul amat penting kerana ia memberi konteks sebenar kepada ayat-ayat Al-Quran. Tanpa mengetahui sebab turunnya sesuatu ayat, seseorang mungkin menyalah tafsir ayat tersebut, memahami ayat secara terlalu umum dan mengeluarkan hukum yang tidak sesuai dengan konteks. Sebagai contoh dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Yang bermaksud, sesungguhnya sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat. Ayat ini diturunkan ketika beberapa orang sahabat mempersoalkan pembagian zakat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada yang tidak berpuas hati kerana merasa tidak mendapat bahagian yang adil. Tanpa mengetahui sebab ayat ini diturunkan, seseorang mungkin menyangka bahawa zakat boleh diberikan kepada sesiapa sahaja. Namun, dengan mengetahui asbab an-nuzul, kita faham bahawa pembahagian zakat adalah ketetapan daripada Allah dan bukan atas budi bicara individu. Maka, tafsiran ayat ini menjadi lebih tepat dan tidak disalahfahami. Yang kedua, memahami makna ayat dengan lebih jelas, iaitu dapat mengetahui sebab turunnya ayat dapat membantu konteks sebenar ayat tersebut serta dapat mengelakkan salah tafsir atau kefahaman yang tidak tepat. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faedah yang ketiga, menentukan sesuatu hukum dengan tepat. Sesetengah ayat yang diturunkan berkaitan dengan sesuatu peristiwa tertentu memerlukan penjelasan atau penyelesaian hukum. Jika tidak mengetahui latar belakang ayat, akan berlakunya salah faham dan menggunakan hukum dalam situasi yang tidak sesuai. Contoh surah Al-Baqarah ayat 219 tentang arak dan judi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ayat ini diturunkan apabila para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hukum arak dan judi. Sebelum ini, arak adalah perkara biasa dalam masyarakat Arab dan mereka ingin tahu pandangan Islam mengenainya. Faedah mempelajari asbabun nuzul yang keempat adalah dapat menambah keimanan dan penghayatan terhadap Al-Quran. Dengan mempelajari asbabun nuzul, kita dapat melihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan sebagai respons langsung terhadap peristiwa, persoalan atau perasaan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini juga menjadi bukti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar memberi wahyu umum, tetapi dia turut campur dalam urusan umatnya. Selain itu adalah untuk menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu bersifat hidup, relevan dan responsif, bukan hanya sekadar teks yang dibaca tanpa sebarang konteks dan tujuan. Bagaimanakah dengan mempelajari asbabun nuzul dapat menguatkan keimanan seseorang manusia? Keimanan dapat dikuatkan melalui penghayatan, keindahan dan hikmah wahyu dalam Al-Quran. Kita dapat melihat bagaimana wahyu memberi jawapan, ketenangan, motivasi atau jalan penyelesaian pada saat-saat penting, di mana hal ini akan menimbulkan rasa kagum terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 9 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anna mumiddukum bil fil
لكم أنا ممدكم بالفيل من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Maksudnya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia memperkenankan permohonanmu. Sesungguhnya, aku akan membantu kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikan bantuan malaikat itu melainkan sebagai berita gembira dan agar hatimu menjadi tenteram kerananya. Dan kemenangan itu tidak lain hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat ini diturunkan ketika Perang Badar, iaitu perang besar pertama antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Para sahabat pada waktu itu merasa sangat gentar kerana bilangan mereka hanya sekitar 313 orang sahaja, sedangkan jumlah musuh pada waktu itu adalah seramai 1000 orang. Ayat ini telah menjadi bukti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa-doa mereka dan telah menurunkan ketenangan serta bantuan daripada para malaikat sebagai penguat hati dan bukti pertolongannya. Yang kelima, mengetahui peristiwa penting dalam sejarah Islam. Asbabun nuzul membantu untuk memahami latar sejarah yang menyebabkan sesuatu ayat diturunkan. Pelbagai ayat yang diturunkan sempena peristiwa penting seperti peperangan. Ianya dapat membantu dalam memahami maksud ayat dengan lebih mendalam dan sentiasa menghayati perjuangan Nabi serta para sahabat. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Penerangan bagi surah Al-Anfal ayat 67. Ayat ini diturunkan selepas Perang Badar, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan sahabat membebaskan tawanan perang dengan tebusan harta. Tindakan ini dibuat sebelum menerima arahan wahyu. Allah memberi teguran kepada ayat ini untuk tidak wajar membebaskan tawanan sebelum musuh benar-benar dikalahkan. Jangan mengutamakan harta dunia, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala inginkan pahala akhirat. Keputusan perlulah mengikut petunjuk daripada wahyu, bukan semata-mata logik manusia. Pengajarannya ialah pemimpin Islam wajib menunggu arahan Allah sebelum membuat keputusan yang penting. Jangan terpengaruh dengan ganjaran dunia semata. Wahyu lebih utama daripada penilaian manusia dalam soal hukum.